Bawang putih, petua mudah untuk tekanan darah dan kolesterol. 1. Bantu turunkan tekanan darah tinggi. Bawang putih ada satu zat semula jadi dipanggil alicin. Zat ni bantu lancarkan darah dan kurangkan tekanan dalam salur darah. Bila darah jalan elok, jantung pun tak perlu kerja kuat sangat. Kurangkan kolesterol jahat. Dalam badan bawang putih, bantu hati buang kolesterol tak baik, LDL. Bila kolesterol turun, risiko tersumbat salur darah pun kurang. Ini bagus untuk elakkan sakit jantung dan strok. 3. Kuatkan jantung dan badan. Lebih sihat bawang putih, ada antioksidan. Benda ni bantu lawan keradangan dan lindungi salur darah kita daripada rosak. 4. Macam mana nak amalkan? Boleh kunyah 1-2 ulas bawang putih mentah waktu pagi. Atau campurkan dalam lauk masakan harian. Kalau tak tahan bau, boleh ambil dalam bentuk kapsul, pil bawang putih. Ikut sukatan yang betul. Petua ni dah lama orang guna. Senang, murah dan memang ada kajian sokong. Tapi kena amal hari-hari ya. Jangan putus tengah jalan. Kalau nak bantu turunkan bacaan darah tinggi atau kolesterol, bawang putih ni boleh mula cuba dulu. Jika anda ada kolesterol tinggi, pemilihan makanan sangat penting. Ikhtiar mula dari dapur dan boleh juga cuba herba-herba yang bantu sokong kesihatan jantung dan salur darah secara semula jadi. Korang tekan je video mention saya letak. Semoga bermanfaat.